Hai korang, memandangkan sekarang musim durian kan? So, apa kata kita buat dadih durian coklat spread? Nak buat pun mudah je. Kita guna satu pak serbuk dadih marisa berperisa durian dan coklat spread. Okey, first korang kena panaskan air 1500 ml. Masuk satu pak serbuk dadih marisa, kacau sampai larut. Masukkan sachet perisa durian. Time ni memang boleh bawa perisa durian, memang wangi. Kacau-kacau lagi, biarkan sehingga mendidih, tutup api, settle. Kamu dah nak buat dadih sekarang, guna serbuk dadih marisa, jadi dadih. Lepas tu ketepikan untuk bagi suap. Next, kita calik-calik coklat spread dekat dinding kak dadih. Calik-calik gitu je. Lepas tu, masukkan adunan dadih kita tadi yang dah suap ke dalam kak. Bila dah kental tu, siap untuk dihidang. Para pecinta durian wajib try dadih durian dari marisa ni. So, selamat mencuba.